Siapa suka makan chewing gum? Kita semua kena game. Rakan tahu tak apa yang rakan kunyah tu sebenarnya dibuat daripada tayar dan gum. Zaman dahulu, orang Yunani kuno mengunyah getah pokok asli. Tapi gula-gula getah moden, ia diperbuat daripada plastik. Kebanyakan diperbuat daripada getah sintetik seperti polyethylene, butyl rubber dan polybuselin. Apa benda ni? Bahan ini juga digunakan dalam tayar kereta. Kemudian ditambah lilin petroleum, pewarna dan perisa tiruan. Dipanaskan, diregang dan dipotong laju sampai 900 biji seminit. Perisa mint segar itu sebenarnya rasa plastik yang disedapkan, tapi masih ada harapan. Beberapa jenama kini kembali menggunakan chili semula jadi, getah pokok sapodila dan lilin tumbuhan sebagai pengganti petroleum. Jadi, lain kali apabila anda kunyah gula-gula getah itu, ingatlah, kadang-kadang apa yang manis di mulut sebenarnya pahit bila tahu asalnya.